Assalamualaikum. Selamat petang, salam Jumaat. Apa khabar semua? Sihat ke? Kalau sihat, Alhamdulillah. Dah makan? Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita nak borak topik apa? Kita borak tentang pantang larang orang dulu-dulu. Masa zaman-zaman kita kecil, nenek kita, mak kita banyak benar pantang larang ni. Kadang-kadang kita ni, kita ni budak, anak dara antara percaya tak percaya lah kan, takut pula juga. Pantang larangnya tu seram. Macam saya masa kecil-kecil dulu, kadang-kadang kan kita kan suka bermain-main walaupun dah lewat malam. Bising adik-adik saya, kan ramai lelaki. Nanti mak saya cakap, "Mak, main-main, ketawa-ketawa malam-malam, jerit-jerit. Sat lagi nanti kan ditegur dek setan baru tahu." Apa lagi adik-beradik saya, debar-debung takut, lari tidur. Namanya budak-budak, percayalah. Padahal kalau dipikir-fikir bila saya dah dewasa sikit kan, bukan sebabnya ditegur setan. Cuma kan bising ganggu jiran-jiran nak tidur. Itulah mak-mak dulu panjang akalnya. Macam-macam pantang larang. Lepas bila masa saya nak dara, kadang-kadang kita ni perasaan suara kita ni sedap. Masak tu sambil menyanyi. Kalah artis menyanyi. Sat lagi mak datang. Kau menyanyi kat dapur sambil masak. Esok lusa, kau dapat lelaki orang tua baru kau tahu. Kita dengar pun, dapat suami orang tua. Sebenarnya tak percaya, tapi sebab kita takutkan, siapa nak dapat lelaki orang tua, seorang. Tapi kalau dua-dua dia cakap apa juga. Namanya kita nak dara, berhenti. Langsung dah tak berani menyanyi. Tapi bila semakin kita dewasa, boleh berfikir ni, kita fikir logik dia, bukan sebabnya kita kahwin dengan orang tua. Kalau menyanyi di dapur tu, takut makanan hangus, kan kita leka. Tapi alasan orang tua tu, lelaki kan orang tua katanya. Jangan suka anak dara lalu bawa hampaian kain je. Kita pun tanya, kenapa mak tak boleh lalu? Kau nanti lalu bawa hampaian kain, kepala kau pening, nanti baru kau tahu. Apa kena mana hampaian kain dengan kepala pening? Kau fikir logik. Mak-mak kita dulu kan, rupanya bukan sebab pening kepala. Kan nanti kalau kita lalu kat bawah hampaian kain, ada kain baju, kalau jatuh kan kotor. Tapi kita masa tu, masih budak. Bendul, ia kan je lah takut. Sakit kepala, siapa nak? Itulah dulu. Banyak lagi. Contohnya, kalau kita duduk dekat tangga. Kau duduk dekat tangga tu. Esok lusa orang meminang kau. Tak sampai. Separuh jalan aja. Kau duduklah. Kita berfikir, apa kena mengenanya? Kau duduk kat tangga tu. Esok orang meminang kau sampai situ je, tak masuk dalam rumah. Tak ada jodoh kau. Jadilah kau anak dara tua. Tu dia. Mak-mak dulu. Tengok macam mana mak-mak dulu nak buat kita rasa takut. Bukan main lagi. Padahal
Padahal sebenarnya bukannya sebabnya tu orang Penang kita separuh jalan kalau kita duduk di tangga. Tapi kan menghalang laluan orang lain. Orang boleh buat orang tersandung. Habis dah kita duduk kat tangga tu. Nah, itulah yang kenyataannya sebenarnya. Tapi kalau mak-mak, ibu-ibu, petang-petang duduk dekat tangga kan, dulu kan banyak rumah-rumah tongkat yang bawah dia ada kolong tu. Rumah atas ada orang panggil rumah tongkat. Kalau duduk kat tangga tu, orang tua-tua dulu, mak-mak kita, nenek-nenek, tak apa. Itu tandanya waktu untuk mereka bergosip. Tak ada pantang larangnya ya. Waktu ibu-ibu untuk bergosip pada waktu petang, duduk dekat tangga tu ramai-ramai. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Sambung tu untuk esok hari. Tapi kalau anak dara, jangan. Macam-macam pantang larang ni. Itulah mak-mak dulu. Lepas tu, bersiul tengah malam. Jangan suka bersiul tengah malam. Tahu lah anak lelaki kadang-kadang. Kau bersiul tengah malam. Sekejap lagi nanti, ular berbisa masuk. Binatang berbisa baru kau tahu. Bersiul tengah malam. Dia ikut logik apa namanya bersiul dengan ular. Dengan binatang berbisa. Sebenarnya bising, tak elok. Kan kita bersiul tengah-tengah malam tu kan, tak elok. Tu je. Banyaklah lagi pantang larang. Kalau nak kita ceritakan dulu mak kita. Tak kira kan macam-macam pantang larang dulu ni. Tinggal lagi kita nak fikir logik je. Bila saya dah kahwin, baru saya berfikir. Macam tak logik. Contoh macam duduk atas bantal. Kau jangan suka duduk berlapik dengan bantal. Sekejap lagi pun untuk punggung kau tu berbisul nanti. Bisul tu sakit. Kita dengar pun bisul kat punggung. Mak sakitnya. Takut kita kan. Padahal sebenarnya kan tak elok kita tidur atas bantal tu untuk letak kepala tu kita duduk ke atas dia. Kotor. Tapi mak-mak kita dulu bisul katanya. Kita ni tahu bisul tu sakit, takut. Seram. Kadang-kadang dia punya pantang larang tu, orang dulu ni tak masuk akal. Tapi bila kita dengar, dia punya ubutan tu yang bisul lah. Yang tak dipinang orang lah. Yang kahwin suami tua lah. Automatik kita ni jadi takut. Anak-anak zaman dulu kan, dia kan agak lurus bendul. Apa yang orang tua tu cakap, dia percaya aja. Kalau budak-budak sekarang agak cerdas ke otaknya. Kita cakap macam ni, dia tanya, mak, apa kaitannya? Tu tak logik je. Kita dulu, takut. Kau nak ke? Kau bersiul ular bisa masuk nanti patuk kau gigit kau. Seram. Tak boleh ya, mak. Tu budak-budak dulu, budak sekarang jangan dia fikir logik. Logik ke? Kita dah besar-besar, dah tu baru kita fikir logik ke mak kita pantang larang. Inilah bendul kan. Anak-anak dulu saja. Kadang-kadang macam kita lah. Balik. Kau main waktu maghrib ni. Sekejap lagi kau main waktu maghrib. Disorokkan setan kau. Tu mak-mak kita dulu nak suruh kita balik. Kau main lah maghrib. Disorokkan setan kau besok. Baru kau terasa. Padahal memang sebenarnya Islam pun kita tak boleh je. Dah waktu maghrib dekat luar rumah kan. Kan tu waktu pertukaran malam sebelah dengan waktu kita. Malam kita, siang diorang. Tapi mak-mak kita lah pun pantang larang. Disorok setan katanya. Berlari budak-budak masuk rumah. Takut. Dan kadang ada juga dia punya, orang kata apa, faedahnya. Pantang larang yang marah-marut tu. Budak-budak dulu. Kan agak penakut. Dia lari masuk dalam rumah tak berani.
Budak-budak sekarang tak payah cakap macam tu, tak laku tu. Dia buatnya bodoh aja. Tak peduli dia. Itulah kisahnya pantang larang. Antara percaya tak percaya je lah kita. Tapi kalau bab yang nyanyi dekat dapur tu, dapat suami orang tua tu, kadang-kadang ada juga mitosnya dengan dia punya kenyataan. Macam saya dulu, saya kahwin dengan suami saya umur 18, suami saya umur 30. Jauh kan beza. Itulah akibat nyanyi kat dapur. Antara ya dengan tak ya je lah. Kebetulan je tu, jodoh. Okey lah korang. Itu je lah saya nak cerita. Pasal pantang larang ni. Banyak lagi sebenarnya. Tapi nanti kalau saya cerita boring pula korang. Okay, lain kali kita cerita lagi. Ketua pula mungkin. Ketua dulu-dulu. Ada juga yang boleh dipakai sekarang. Okay? Nanti kita cerita lagi. Assalamualaikum. Bye.